Jadi sebelum ni kita pernah bersembang tentang apa itu cukai secara umumnya, secara asasnya. Hari ni kita nak lebih kepada spesifik sikit, tertumpu kepada e-invoice. Bersama dengan saya Liana Samsudin, host anda. Hari ni sekali lagi kita bawakan lembaga hasil dalam negeri bersama dengan Amaz. Jadi mari kita lihat siapa panel kita hari ni. Boleh perkenalkan diri? Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Amaz kerana memberi peluang kepada kami untuk sama-sama berkongsikan berkenaan topik e-invoice ini. Saya Rashidah binti Cik Rosli, pengarah bahagian e-invoice daripada Sektor Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Saya Muhammad Syazli bin Mokhtar daripada Sektor Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, jadi kita teruskan je lah secara santai je podcast hari ni. Okey, first, apa itu e-invoice? Macam mana dia berfungsi? Ramai yang tanya, apa perbezaannya e-invoice dengan invoice yang dikeluarkan sekarang? Maksudnya sebelum pelaksanaan e-invoice dilakukan lah. Invoice ni sebenarnya adalah sama seperti mana dokumen yang dikeluarkan oleh peniaga apabila ada sesuatu transaksi, sama ada transaksi pembelian ataupun perkhidmatan yang diberikan. Jadi pada masa tersebut, penjual akan mengeluarkan invoice kepada pihak pembeli dan maklumat yang ada dalam invoice tersebut sama seperti mana maklumat yang ada dalam e-invoice yang perlu dilaksanakan. Cumanya bezanya ia dalam bentuk elektronik. Ia lebih dikenali sebagai digital representasi bagi transaksi perniagaan atau perkhidmatan antara penjual dan juga pembeli. So sebelum ni kalau kata invoice tersebut dia bolehlah dalam pelbagai format, tak kisahlah PDF ke, keluarkan melalui email dan sebagainya. Tapi bagi tujuan e-invoice ni ada dalam format tertentu yang ditentukan dan juga maklumat ditentukan juga melalui garis panduan LHDN. So format dia lebih kepada XML ataupun JSON format, tetapi bagi memudahkan pemahaman kepada e-invoice itu sendiri, apabila penjual mengeluarkan e-invoice, dia juga perlulah memberikan visual representasi invoice itu sendiri kepada pihak pembeli apabila dia membuat transaksi tersebut. Jadi LHDN sendirilah, apa peranan kalian dalam melaksanakan e-invoice ni? Mungkin Encik Syazli? Okey, secara general kalau kita sebut peranan lembaga hasil, yang penting adalah kita sediakan kemudahan kepada taxpayer atau pembayar cukai itu sendirilah. Kalau dia boleh patuh kepada kita punya arahan, maksudnya peruntukan perundangan, jadi dengan platform yang kita sediakan, semestinya dia akan patuh dari segi perundangan cukai. So apa yang maksudkan dengan infrastruktur, teknologi, platform dan sebagainya, kita disediakan pelbagai mekanisme penghantaran e-invoice lah. Di antaranya pertama adalah API ataupun Application Programming Interface, yang mana-mana pembayar cukai yang berhasrat untuk membuat integrasi sistem mereka dengan sistem MyInvoice, so kita benarkan mengikut protokol yang kita tetapkan di dalam software development kit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lembaga hasil juga kita ada sediakan portal MyInvoice. So portal MyInvoice ni sebenarnya boleh diakses secara percuma oleh semua kategori pembayar cukai. Tak kisahlah pembayar cukai itu individu ke, syarikat ke, persatuan ke, badan amanah. So mereka boleh log masuk dalam portal MyInvoice dan keluarkan e-invoice pada bila-bila masa dan di mana jua. Right. Mekanisme yang ketiga yang kita sediakan kepada pembayar cukai adalah aplikasi mudah alih MyInvoice, maksudnya secara mobile. Maksudnya di sini dia boleh log in ataupun gunakan platform yang kita sediakan ini menggunakan mobile ataupun telefon pintar ataupun tablet, so dia boleh keluarkan e-invoice pada bila-bila masa juga. So dalam masa yang sama juga kita secara proaktif memang kita adakan sesi engagement lah dengan semua persatuan perdagangan. Yes. Badan profesional juga kita ambil kira dalam kita menyebarluaskan kesedaran dan kefahaman berkaitan dengan pelaksanaan invoice ni di Malaysia. Setakat ni yang saya tahu e-invoice telah pun dilaksanakan dalam 2 fasa. Bermula 1 Ogos 2024. Bila akan diwajibkan? Dan mungkin boleh share sikit lah, semua perniagaan ke macam mana ke? Mungkin boleh Doktor? So e-invoice ni perlu dilaksanakan oleh semua pembayar cukai yang menjalankan aktiviti komersial.
kita pun dah maklumkan lebih awal lagi melalui pengumuman oleh kerajaan melalui seawal Belanjawan 2023. Pada masa tersebut, kerajaan telah maklumkan bahawa satu inisiatif baru yang menyokong digitalisasi perniagaan bermula sejak pengumuman 2023 tu lah, Belanjawan 2023 tu secara berfasa. So kita kata kita akan bermula daripada pembangunan sistem dan juga syarikat rintis, syarikat pilot lah. Dan melalui Belanjawan 2024, sekali lagi kerajaan telah mengumumkan garis masa mandatory pelaksanaan e-invoice yang bermulanya pada 1 Ogos 2024 oleh pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunan melebihi 100 juta. Itu first kategori, kita panggil pembayar cukai fasa pertama. Dan seterusnya fasa kedua yang telah mula melaksanakan e-invoice pada 1 Januari 2025. So ini pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunan antara 25 juta sehingga 100 juta. So sekarang kita dah nampaklah dua kategori telah pun mula melaksanakan e-invoice. Dan seterusnya kategori fasa ketiga. Baru-baru ni Menteri Kewangan kedua telah membuat pengumuman melalui sesi parlimen. Ini mengambil kira orang kata cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh pembayar cukai lebih kecil. Jadi kita pecahkan kepada dua fasa lagi, iaitu fasa ketiga bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunannya 500,000 sehingga 25 juta. Dan seterusnya semua pembayar cukai pada fasa keempat yang akan melaksanakan pada 1 Januari 2026. Ini yang kita dah nampaklah orang kata positif feedback daripada pembayar cukai, walaupun kita dah mandatorykan pelaksanaan ni kepada dua fasa pembayar cukai, tetapi dari segi penerimaan kita dah nampaklah sebahagian pembayar cukai yang berada di fasa ketiga telah mula melaksanakan e-invoice ni secara sukarela. So ini yang kita galakkan kepada pembayar cukai. Walaupun belum mandatory melaksanakan, dia boleh terus mencuba menggunakan platform yang kita sediakan kepada pembayar cukai. Dan mungkin saya boleh tambah sedikit lah, kita pun mengambil kira pandangan daripada pembayar cukai, cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh pembayar cukai untuk melaksanakan satu inisiatif baru ni. Kerajaan juga telah mengumumkan setiap fasa pelaksanaan ini diberikan 6 bulan tempoh kelonggaran. Kelonggaran maksudnya macam mana tu? Okey, menarik kan soalan tu kan. Kelonggaran ni memang jelas dia bukanlah satu orang kata penangguhan. Macam mana pun dia mesti juga melaksanakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan oleh kerajaan tersebut. Cumanya bezanya dalam tempoh kelonggaran, dalam tempoh 6 bulan ni pembayar cukai boleh mengeluarkan e-invoice yang disatukan. Maksudnya e-invoice disatukan ni dia tak perlulah keluarkan e-invoice bagi setiap transaksi. Dia boleh keluarkan hanya satu e-invoice untuk tujuan dia mematuhi mandatory pelaksanaan ni lah. Dan juga dengan dia kumpulkan lah. Dia kumpulkan. Maksudnya dia kumpulkan, dia keluarkan hanya satu sahaja mengikut tempoh yang perlu dikeluarkan. Dan lagi satu kelonggaran ni maksudnya kalau kata pihak pembeli memohon untuk mendapatkan e-invoice, tapi syarikat tu mungkin dia belum bersedia lagi untuk keluarkan e-invoice. Apabila pembeli tersebut minta, dia boleh teruskan keluar hanya satu e-invoice yang disatukan. So dengan kata lain, dalam tempoh kelonggaran ni, dalam tempoh 6 bulan ni, penalti tak akan dikenakan kepada mereka. Dianggap dia comply lah. Kiranya adakah ini termasuk dengan soalan random saya lah, termasuk dengan kalau peniaga tu ada masalah dari segi kos, kira memang akan dikecualikan, memang pihak HDN takkan kenakan penalti lah macam tu. So umumnya kita faham cabaran dalam melaksanakan invoice ni dia ada banyak cabaran lah, especially bila kita cerita pasal tempoh palihan. Sebab amalan perniagaan masing-masing dia berbeza, dia tak sama. Okay, so treatment untuk e-invoice pun ada berbeza juga bergantung kepada transaksi yang dibuat. Kalau mengikut kepada pandangan ataupun maklum balas yang kita terima daripada lapangan maksudnya taxpayer sendiri, so mereka ada membangkitkan isu berkaitan dengan platform lah, maksudnya kos untuk mereka beli perisian
ataupun peralatan ICT dan sebagainya untuk dia comply ataupun patuh kepada pelaksanaan invoice ni. Jadi sebab itulah lembaga hasil kita memperkenalkan portal My Invoice ni. So dia boleh diakses oleh mana-mana pembayar cukai secara percuma. Dia hanya log masuk seperti biasa saja, macam dia masuk dalam portal My Tax, dan dia boleh mengakses fungsi-fungsi yang ada dalam portal My Tax. So itu kita dah bantu pembayar cukai untuk cut cost dari segi pelaksanaan invoice. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga boleh menilai sendiri keperluan perniagaan masing-masing. Sama ada dia perlu buat integration ataupun integrasi dengan sistem sedia ada mereka ataupun tidak. Andai kata memang ada keperluan untuk dia set up ataupun integrate sistem baru mereka dengan sistem My Invoice, maka dia boleh ikut protokol API kita untuk buat integrasi tersebut. So mereka boleh memilih lah sama ada nak menggunakan API dan atau motor My Invoice. So kita sediakan kemudahan kepada taxpayer supaya mereka faham sendiri mereka punya nature of business masing-masing. Kita tak sekat pembayar cukai tu, kita kata oh nak tak nak you kena guna portal My Invoice. Tak. Kita open kepada pembayar cukai kalau dia rasa dia perlu menggunakan portal My Invoice dan API terpulang kepada keperluan perniagaan masing-masing. Dan yang penting, bila dia menggunakan salah satu daripada platform ni, jangan ada duplikasi records lah. Maksudnya dia jangan keluarkan e-invoice dekat portal, e-invoice pun dekat API juga sistem mereka. Dia salah satu saja. Oh, dia salah satu saja. Ya, jangan buat dua-dua, nanti duplication lah dari segi transaksi jualan. Kita terima lah. Tapi dari segi pelaporan keuntungan ataupun jualan bagi pembayar cukai tu double lah. Sebab dia pergi keluarkan dua-dua kan. Di API pun dia keluar, di portal My Hasil, di portal My Invoice pun dia keluarkan juga. So, kena hati-hati di situ. Boleh saya tahu setakat ni apa, of course lah setakat ni baru fasa kedua. So saya tak pastilah pihak HDN dah ada pengalaman ni ke tidak. Di mana kalau perniagaan di luar bandar, kita tahu walaupun sekarang semua perniagaan hampir tinggi lah, saya boleh kata 80% dah mula integrasi ke arah digital, tapi saya tahu masih ada lagi perniagaan yang tidak ke arah itu. Jadi apa langkah LHDN untuk bagi awareness ni kat mereka? Okay. Pertama sekali, ini adalah cabaran utama, bukanlah kata cabaran apabila melaksanakan e-invoice je. Ini memang cabaran perniagaan, terutama sekali kepada peniaga-peniaga di kawasan pendalaman, di kawasan kecil. So ini yang diambil kira juga oleh pihak kerajaan, di mana pengumuman ni juga dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua pada 2 Julai 2024 sebelum pelaksanaan e-invoice ni, di mana kita berikan pengecualian kepada pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunannya kurang daripada RM150,000 setahun. Tetapi kami menggalakkanlah, walaupun diberi pengecualian, dia masih lagi digalakkan untuk explore proses digitalisasi ni untuk melaksanakan e-invoice secara sukarela. Dan kalau kata dari segi inisiatif, semua pegawai di peringkat negeri LHDN aktif sekarang untuk memberikan penerangan dari segi awareness dan juga pendidikan berkenaan dengan pelaksanaan e-invoice itu sendiri. Dan seperti mana yang Syazli maklumkan tadi, kita ada sediakan platform secara percuma. Because concern dia adalah satu, mungkin dari segi keupayaan dia untuk melaksanakan e-invoice dan juga dari segi kos. Yang ni kita sediakan secara percuma. Rata-rata kita boleh nampaklah kebanyakan peniaga, walaupun peniaga kecil, telah mula ke arah digitalisasi seperti mana Liana maksudkan tadi, dah mula menggunakan QR code. Sekurang-kurangnya ada orang kata smartphone sendiri. So kita dah sediakan platform ni secara percuma. Dia boleh gunakan portal ataupun dia boleh menggunakan aplikasi mobile juga untuk pelaksanaan e-invoice. Ini antara inisiatif yang kita galakkan untuk memastikan pertama pemahaman kepada pelaksanaan e-invoice ni dulu, dan yang kedua macam mana cara dia untuk melaksanakan e-invoice ni lah.
Itu antara inisiatif yang kita orang kata turun padang dan actively engage dengan perniagaan kecil ni lah. Saya tambah sikit je poin doktor tadi. Sebab kita faham cabaran di peringkat PMKS, terutamanya yang berada di kawasan pedalaman ataupun di luar bandar, macam mana mereka nak patuh kepada pelaksanaan invoice. Sebab macam yang di awal doktor maklumkan tadi, setiap entiti ataupun pihak yang menjalankan transaksi komersial, dia kena melaksanakan e-invoice. So tak kisahlah dia adalah syarikat, persatuan dan sebagainya. Individu sekalipun, kalau dia menjalankan perniagaan, maka dia akan keluarkan e-invoice. Okay. So untuk kita di peringkat lembaga hasil, kita pun adakan sesi libat urus lah bersama dengan agensi kerajaan yang lain, sebab kita nak faham bagaimana kita nak membantu pihak-pihak yang berada di kawasan luar bandar untuk melaksanakan. Antara kesulitan yang kita kenal pasti antaranya adalah talian internet yang lemah, tak ada fasiliti komputer, laptop dan sebagainya. Jadi di peringkat kerajaan melalui penubuhan pusat komuniti desa di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. So kementerian ini tubuhkan ada 191 pusat desa komuniti, pusat komuniti desa PKD di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Ada 191. Kalau di Sabah saja di kawasan pedalaman ada dalam 15. Kalau di Sarawak pula ada 6 pusat komuniti desa. So ini merupakan satu tempat di mana PMKS ni boleh berkumpul dan menggunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Maksudnya nak guna laptop, nak guna komputer, nak guna internet. Malah di situ pun pihak kerajaan pun ada menawarkan pembelajaran. Maksudnya dia nak belajar berkaitan dengan IT pun kerajaan ada tawarkan di situ. So ada banyak peranan-peranan yang disediakan oleh kerajaan di bawah pusat komuniti desa ni. Jadi pihak PMKS terutamanya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan luar bandar, mereka boleh mengambil peluang yang disediakan ini untuk belajarlah berkaitan dengan pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka juga. Oh, kiranya dengan adanya kemudahan tersebut, secara asasnya mereka ada boleh dapat pengetahuan macam mana nak terapkan e-invoice ni bersama dengan LHDN, right? Tapi boleh macam tadi doktor dengan Cik Syazlin ada sebut platform untuk penyaluran e-invoice kan. Boleh saya tahu sebagai pengguna lah, saya masih tak faham macam mana nak dapatkan invoice. Bila saya dah buat transaksi ni, kira B2C, betul ya? Business to consumer, right? To consumer, right? So saya nak tahu macam mana saya nak dapatkan e-invoice. Sebab saya ada cakap tadi, sebenarnya saya ada kongsi dengan doktor tadi, saya dapat resit yang ada kod QR untuk imbas untuk dapatkan e-invoice. Jadi saya tak faham benda tu. Mungkin doktor boleh? Mungkin saya boleh bagi tahu dulu, sharekan dulu model ataupun konsep e-invoice yang kita bangunkan di lembaga hasil untuk tujuan semua pembayar cukai. Syazli dah explain tadi ada dua mekanisme. So model yang dibangunkan di Malaysia ni dipanggil sebagai Continuous Transaction Control Model, CTC model. Bezanya, invoice yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan invoice antara penjual dan juga pembeli. Maksudnya tidak melibatkan lembaga hasil. Tetapi selepas pelaksanaan invoice ni, penjual perlu mengeluarkan e-invoice ni kepada LHDN terlebih dahulu untuk tujuan validasi. So yang ni penjual ni perlu mematuhi keperluan maklumat yang perlu dikemukakan lah masa dia keluarkan e-invoice tersebut. Jadi apabila LHDN membuat validasi, kita akan mengemukakan semula validasi link tersebut dengan nombor unik rujukan. Kita panggil UUID lah, nombor unik rujukan kepada penjual, so that penjual bertanggungjawab untuk kongsikan kepada pembeli. Tetapi sebagai pembeli, mungkin dia tak boleh nak lihat dalam format XML ataupun JSON. Jadi terdapat keperluan penjual ni dia kongsikan e-invoice tersebut dalam bentuk visual representasi. Apa yang dimaksudkan dengan visual representasi itu adalah invoice yang dikeluarkan sekarang, maksudnya format terpulang kepada penjual, tetapi dia kena masukkan ataupun embedkan QR code. So bila pembeli scan the QR code, dia akan dapat lihat e-invoice yang telah disahkan tersebut melalui portal My Invoice yang kita sediakan. Ini satu konsep lah, ni baru saya bercerita berkenaan dengan konsep.
Ini konsep model yang kita bangunkan lah bagi pelaksanaan invoice. Dan soalan Yana tadi, macam mana Yana sebagai pembeli untuk dapatkan e-invoice tersebut. So, untuk membolehkan penjual tersebut mengeluarkan e-invoice, Yana sebagai pembeli perlulah mengemukakan maklumat kepada penjual. Terdapat beberapa maklumat asas yang perlu dikemukakan oleh pembeli kepada penjual. Dan mungkin keperluan baru apabila kita melaksanakan invoice ni adalah dari segi untuk mengemukakan nombor pengenalan cukai, TIN number tu sendiri. So tadi mungkin Yana boleh tanya, TIN number ni apa? TIN number ni sebenarnya kebanyakan pembayar cukai dah ada nombor TIN number ni, dan in fact semua pembayar cukai yang berumur 18 tahun ke atas ada nombor pengenalan cukai, TIN number. Dan TIN number ni lah yang digunakan oleh pembayar cukai setiap tahun apabila dia nak mengemukakan borang nyata cukai pendapatan. So sekarang dah masuk season filing, itulah nombor TIN yang digunakan oleh semua pembayar cukai. Tetapi kita ambil maklum, macam tadi Yana kata ni B2C je. Sebenarnya tidak. Pelaksanaan e-invoice ni dia cover semua transaksi B2G, B2B dan juga B2C. In fact, Lembaga Hasil juga akan melaksanakan e-invoice pada 1 Julai 2025. Semua badan berkanun. Jadi kita bagi kelonggaran. Kalau kata LHDN pun tak terlepas Tidak. Kita yang melaksanakan, kita polisi dan kita juga yang akan melaksanakan e-invoice ni lah. Ini menyokong orang kata digitalisasi negara itu sendirilah kan. Dan macam soalan Yana tadi, sebagai pembeli nak dapatkan e-invoice, kerajaan sebenarnya mengambil maklum apabila melibatkan pembeli individu, customer yang ramai, lebih ramai. Jadi kelonggaran ni diberikan memadai kalau kata Yana nak dapatkan e-invoice ni dengan hanya mengemukakan nombor pengenalan sahaja, sudah boleh untuk dapatkan e-invoice. Tapi lebih baik kalau bagi dengan TIN number tu sekali lah. Ini orang kata proses untuk mengingat TIN number tersebut masih lagi boleh menggunakan IC number. Tetapi kalau perniagaan dengan government, dia perlulah memberikan nombor TIN sebenar untuk tujuan mengeluarkan e-invoice tersebut. Jadi basic konsep lah. Maksudnya dari segi jenis konsep e-invoice tu sendiri. Baru saya faham bila doktor sebut LHDN kena validasi dahulu. Betul. Sebab bila saya imbas resit saya bayar tu, dia kata tunggu beberapa hari baru saya dapat email. Okey, yang ni sebenarnya terpulang kepada perniagaan tersebut bila dia akan mengeluarkan e-invoice. Sebab dalam garis panduan kita kata dia boleh mohon untuk dapatkan e-invoice tersebut semasa transaksi tersebut berlaku. Contohlah macam tadi katakan Yana pergi ke sebuah kedai telefon bimbit nak beli telefon bimbit, dan Yana terus bagi maklumat yang diperlukan pada masa tersebut. Penjual tersebut boleh terus keluarkan e-invoice, ataupun kita kata penjual tersebut menyediakan platform, sama ada dia nak bagi QR code ke atau menyediakan platform pada website dia ke, untuk masukkan maklumat selepas daripada tarikh transaksi itu berlaku, tetapi sebelum akhir bulan lah, maksudnya sekurang-kurangnya selewat-lewatnya pada akhir bulan tersebut untuk memohon e-invoice tersebut. Selepas tu baru e-invoice tersebut dikeluarkan. Tapi menariknya Yana, e-invoice ni proses validasi yang dibuat oleh LHDN ni sebenarnya secara hampir serta-merta. Sekejap je lah. Sekejap tu berapa lama? Kalau kata 24 jam? Bukan. Ini sebenarnya kurang daripada 2 saat saja validasi tersebut. 2 saat saja? Wow, cepat. So kiranya tempoh untuk saya dapat tu adalah tertakluk pada peniaga tu sendirilah sebenarnya. Untuk pembeli ia boleh ada pilihan lah. Maksudnya nak minta terus on the spot. Kalau on the spot maksudnya proses validasi tu sangat cepat lah. Boleh terus dapat e-invoice tersebut, ataupun dia akan berikan kemudian, tetapi pembeli kena minta sekurang-kurangnya pada akhir bulan transaksi tersebut pada berlaku. Bulan yang sama. Ada sebab lah kenapa kena minta pada akhir bulan. Kenapa tu? Okey, kerana kalau kata pembeli tidak mohon e-invoice, penjual tetap kena keluarkan resit seperti mana
transaksi sekarang lah. Kan kalau pergi kedai kan, dia keluarkan receipt, dia keluarkan invoice, so dia boleh continue untuk keluarkan dokumen tersebut. Dan selepas dari akhir bulan tersebut, kalau kata pembeli tidak memohon untuk dapatkan e-invoice, penjual tersebut boleh mengeluarkan e-invoice disatukan. Seperti yang saya maklumkan tadi, e-invoice disatukan, dikeluarkan dalam tempoh 1 hingga 7 hari bulan berikutnya untuk semua transaksi yang pembeli tidak mohon e-invoice. Tapi dia kena masukkanlah receipt number tersebut untuk tujuan dia keluarkan e-invoice dan disahkan oleh LHCN. Okey, macam tadi kita dah faham apa keperluan e-invoice, apa saluran dia. Tapi saya nak tahu jugalah, mungkin menyuarakan suara hati para peniaga, para pengguna, apa sebenarnya manfaat e-invoice ni, dan adakah dengan pelaksanaan e-invoice ni dia dapat landaikan isu penipuan pencukaian. Mungkin Cik Jazli. Okey, kalau kita sebut manfaat ataupun kelebihan berkaitan dengan e-invoice ni memang sangat-sangat banyak. Okay, antaranya kalau kita dapat kongsikan di sini adalah berkaitan dengan perekodan dokumen itu sendirilah. Maksudnya dokumentasi perniagaan itu. Kalau di pihak penjual, so dia ada dokumen yang teratur untuk dia buat pelaporan pada hujung tahun ataupun hujung bulan. Dari aspek pembeli pun sama juga, dia ada rujukan untuk dia semak untuk membuat tuntutan pelepasan cukai dan sebagainya. Okey, so dari segi perekodan ataupun dokumentasi berkaitan dengan perniagaan, dia akan ada banyak. Kalau manual kan dia ada banyak invoice manual, dia kena tengok selai, susun balik secara dan jadikan dalam satu list kan. So untuk e-invoice ni dia boleh extract maklumat tu on the go je. Maksudnya dia boleh select tarikh dan sebagainya, so dia boleh retrieve maklumat itu secara elektronik. So itu kelebihan di peringkat penjual lah. Di peringkat pengguna pula, kalau dia dah ada e-invoice, so dia pun boleh semak juga maklumat transaksi yang dia lakukan pembelian tu. Maksudnya di sini kalau dia ada membeli laptop, komputer, so itu adalah sebahagian daripada pelepasan cukai yang layak dituntut setiap tahun kan. So jadi dia boleh menggunakan butiran dalam itu untuk membuat tuntutan pelepasan cukai. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan perekodan lah dari aspek perniagaan dan juga aspek pembeli itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengemukaan borang cukai juga. So bila maklumat dah teratur, tersusun, dah ada jumlah amount yang betul, maksudnya dah tak ada kepincangan lah, maksudnya dari segi total dan sebagainya. So maklumat tu boleh diguna pakai dalam pengemukaan borang cukai. Dan moving forward pun kita melihat negara-negara maju yang telah melaksanakan invoice lebih awal daripada Malaysia pun, mereka akan pre-populate ataupun praisi maklumat itu dalam borang cukai pendapatan mereka sendiri. Jadi kita mengambil pendekatan yang samalah pada peringkat awal ni. Kita sediakan contohnya macam classification code, salah satu daripada elemen yang kita akan ke arah praisi borang yang tercukai pendapatan individu. Sebab classification code ni dia mengambil kira beberapa pelepasan cukai juga. Contohnya dia ada komputer, adalah nombor classification code dia sendiri dan sebagainya. So ini yang merupakan salah satu daripada kita punya hasrat lah ataupun impian kita mungkin ke arah pendigitalan sepenuhnya berkaitan dengan pengemukaan borang cukai. So bila dia beli komputer, dia beli telefon bimbit dan sebagainya, maklumat tu dah auto populate dalam borang cukai dia untuk tahun taksiran dia beli tu. Ini adalah perancangan di masa hadapan. Yes, betul. So kita mengambil pendekatan yang sama dengan negara yang telah melaksanakan kaedah ini. So kita beranggapan bahawa yes, perkara ini boleh diketengahkan di Malaysia dan ia menguntungkan pembeli itu sendiri. Untuk dia hanya perlu semak saja, betul tak dia beli pelepasan tersebut. Okay. Seterusnya adalah berkaitan dengan pemalsuan ataupun salah guna maklumat berkaitan dengan invoice ni. Kalau kita sebut berkaitan dengan pemalsuan e-invoice, kenapa e-invoice ni kita rasakan dia adalah selamat ataupun tak perlu risau berkaitan dengan pemalsuan maklumat dalam itu, sebab kita yang pertama kita ada maklumat penjual dan maklumat pembeli. So bila ada maklumat penjual dan pembeli, kita boleh buat aktiviti penjejakan lah ataupun tracking. So siapa yang jual, siapa yang beli, dan kita nampak hubungan transaksi tu. So mustahil lah kalau jual barang tak ada pembeli kan. Betul. So okey, kalau macam norma perniagaan biasa sekarang, setiap kali dia jual barang dia keluarkan resit semata, betul? So bila resit tu dia tak ada maklumat pembeli, so dia keluarkan resit semata. So bila keluarkan resit, bila kita buat semakan audit, kita pun tak pasti sama ada betul ke yang beli ni dia. Kalau dia buat tuntutan pelepasan ni sebagai contoh untuk individu, betul ke dia beli?
receipt memang dia ada, cuma kita tak pasti betul ke dia beli. Jadi untuk e-invoice ni kita dapat tengok ada maklumat penjual, ada maklumat pembeli, jadi kita boleh tengok dia punya hubungan. Maknanya betul lah transaksi ni dibeli oleh pihak A dan dijual oleh pihak B sebagai contoh. Dan yang macam doktor mention maklumkan tadi, ada satu elemen yang sangat-sangat unik berkaitan dengan invoice ni sebab dia ada unique ID number, maksudnya UUID. Setiap kali lembaga hasil buat pengesahan ataupun validasi sesuatu e-invoice itu, kita akan assign ataupun berikan nombor UUID setiap transaksi. Okey, kalau katakan Yana beli komputer, penjual akan isi maklumat Yana dalam sistem, hantar e-invoice, LHDN akan validate maklumat tu. Kita akan bekalkan satu unique ID. So bagi setiap transaksi. Untuk transaksi tu. Untuk transaksi tersebut. So dalam masa yang sama pun kita ada tarikh dan masa pengesahan itu dibuat oleh lembaga hasil. So kita dapat tengok bila Yana maklumat invoice itu dihantar oleh penjual untuk transaksi Yana tersebut. So kita dapat tengok tarikh, kita dapat tengok masa dan sebagainya. Kita pun sediakan pengesahan ataupun validation link lah untuk buat semakan betul tak valid e-invoice yang telah dikeluarkan tu. Okey. Bila sebut UUID ni ataupun unique ID number yang dikeluarkan oleh lembaga hasil ni, dia membantu pihak pegawai lembaga hasil di peringkat lapangan untuk membuat semakan pematuhan lah. So kita boleh tengok kesahihan transaksi itu berlaku, sama ada genuine ataupun tidak. So kalau ada pemalsuan pun kita boleh semak on the spot, sebab QR code tu membantu kita untuk buat penjejakan lah. Oh betul lah lembaga hasil pernah validate ataupun sahkan transaksi ni bila dia scan QR code tu semata. Jadi UUID ni memang penting supaya kita boleh buat tracking lah di peringkat dalaman, supaya kita boleh melihat ataupun buat analisa pematuhan, penilaian risiko lah dari segi pematuhan cukai di kalangan pembayar cukai. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan manfaat pelaksanaan invoice. Kalau ikut memang banyak lagi manfaat yang kita dapat tengok. Itulah, saya pun macam tercengang tengok macam menariknya. Dan yang penting untuk e-invoice ni, dia lebih kepada pendigitalan. Instead of kita pakai ataupun amalan sedia ada, kita lebih kepada proses kerja manual, tapi now dah go for electronic, dah semuanya di dalam talian ataupun dalam elektronik. Dah tak ada dah bilik file, dah tak ada store untuk simpan dokumen invoice, semuanya dalam satu database sahaja. So dia boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana. Kalau dokumen tu fizikal, you kena pergi berjalan, pergi ke store, semak satu-satu rak, dapat tengok, tak jumpa lagi satu hal kan. So kena pula yang tukang mencarinya pun pegawai baru pula, tak jumpa lagi satu hal. So bila elektronik ni senang, dia boleh tracking at any time. So kalau katakan dia tengah makan pun, bila katakan bos minta mana invoice bulan lepas, so dia boleh semak on the go pada bila-bila masa dan di mana jua saja. So ini adalah kita nak kerajaan hasrat untuk kita mempromosikan pendigitalan perniagaan lah, bukan saja untuk perniagaan tapi sebenarnya pada semua aspek sekali berkaitan dengan perniagaan itu. Saya ada soalan tambahan. Saya faham e-invoice ni betul lah tumpuan sekarang lebih kepada perniagaan, betul? Orang-orang yang menjalankan aktiviti komersial. Tapi kalau macam tadi you guys ada mention di mana kalau pengguna, kita contoh saya beli barang, saya dapat e-invoice, tapi saya tak simpan kiranya, dan saya tak buat pelepasan, kiranya benda tu memang akan jadi kerugian untuk saya lah. Okey, kalau sebut atau macam mana? Atau data tu akan ada ke macam mana ke? Okey, katakan Yana adalah seorang pembeli, buyer ataupun pembeli. So Yana, yang pertama, apa tujuan Yana perlukan e-invoice tu? Yang pertama, sebab pada masa ini masih di peringkat awal pelaksanaan invoice, di mana e-invoice itu akan dikeluarkan bila ada permintaan. Maksudnya kalau ada permintaan daripada pembeli, maka penjual diwajibkan by the law kena keluarkan e-invoice tersebut. Okey. So kita pun ada maklumkan, macam doktor pun ada maklumkan untuk pengguna ataupun pembeli individu, ada konsesi yang lembaga hasil berikan. Tak semestinya dia kena bagi TIN, dia pun boleh bagi my card number dia. Okey, salah satu daripada dua ni. So terpulang kepada pengguna. Untuk di peringkat Yana, soalan saya tadi, apa hasrat Yana nak e-invoice tersebut? Sebab untuk membuat tuntutan pelepasan cukai, as long as Yana ada dokumen pembuktian bagi setiap transaksi yang dibuat untuk tuntutan pelepasan tu, dah memadai bagi lembaga hasil. Kita masih belum wajibkan e-invoice tu sebagai satu dokumen untuk kita buat semakan. Macam contoh saya tadi, kalau beli laptop, bukan satu benda yang wajib kena ada e-invoice.
Yang penting ada dokumen pembuktian, Ada. sama ada receipt, Receipt sama apa. ada bil ataupun penyata pembayaran dan sebagainya yang boleh menunjukkan komputer itu dibeli oleh Yana. So bila kita buat semakan pematuhan, Yana dapat buktikan dokumen itu wujud, maka tak menjadi isu. Tapi tak salah untuk mohon e-invoice sebab moving forward mungkin kita akan pindah kepada peruntukan perundangan sedia ada yang mewajibkan bahawa e-invoice itu akan menjadi satu dokumen yang utama untuk kita buat semakan Bukan nanti. lagi manual ke macam mana? Bukan, yes, betul. Sebab ini pelaksanaan secara berfasa, belum semua lagi komplit melaksanakan e-invoice. Tapi macam Syazli cakap, lebih baik kalau kata kita dapat e-invoice tersebut mudah untuk semak rekod secara elektronik. Dan kerajaan pun pada bila-bila masa apabila pelaksanaan ini dilaksanakan sepenuhnya, mungkin dia akan membuat pindaan kepada peruntukan akta. Kalau tak ada e-invoice, tak boleh buat tuntutan perbelanjaan, tak boleh buat tuntutan claim dan sebagainya. So lagi mudahlah dia sebenarnya membantu dari segi perekodan sebenarnya. Saya kira benda ni penting sebab mungkin untuk, yelah, masih di peringkat fasa kedua, tapi orang masih akan fikir, oh dah ada e-invoice. So saya tak payah dah simpan resit ni. Saya dulu di awal saya faham tentang e-invoice, saya faham macam tu. Tapi bila dengan penjelasan ni, saya kira selain daripada anda menyimpan resit, anda juga mungkin dah boleh turut serta untuk simpan. Memintalah, lagi-lagi kalau kita beli benda-benda yang mahal ke, benda-benda yang penting ke, insurans ke apa ke semua, make sure adalah benda tu. Okey, untuk soalan seterusnya, tadi doktor ada sebut aktiviti komersial, betul? Maksudnya tidaklah sekadar peniaga sahaja, tidaklah sekadar dia turut melibatkan organisasi, badan-badan tertentu. Siapa-siapa yang buat aktiviti komersial kena keluarkan e-invoice. Tapi saya terfikir berkaitan dengan kita ambil secara dekat platform e-dagang, orang yang menjual secara atas talian. Macam mana saya nak dapatkan invoice daripada mereka? Macam mana mereka nak keluarkan? Boleh? Seperti mana yang kita maklumkan tadi, tak ada siapa pun terkecuali kalau dia menjalankan aktiviti komersial. Bezanya adalah dari segi garis masa pelaksanaan. Tetapi uniknya untuk penjual ataupun peniaga yang menjalankan perniagaan, maksudnya dia berjual beli dekat platform e-dagang lah. Sekarang ni kan semua di hujung jari. Platform e-dagang ni adalah satu platform yang boleh membantu peniaga, orang kata peniaga-peniaga kecil untuk menjalankan transaksi dia. Jadi untuk membantu, ini antara salah satu usaha lah kerajaan untuk membantu peniaga-peniaga kecil, kebanyakan mereka berniaga di platform e-dagang ni. Kita telah membuat pindaan dari segi akta di mana kewajipan untuk mengeluarkan e-invoice bagi semua transaksi yang dibuat di platform e-dagang ni adalah di bawah tanggungjawab platform itu sendiri. Jadi peniaga dia punya tanggungjawab adalah untuk memberikan maklumat yang diperlukan oleh platform e-dagang tersebut. Kiranya macam boleh sebut ke? Okey, kita tak perlu sebutlah. Contohnya XYZ, e-commerce XYZ merupakan satu platform e-dagang dan Yana Enterprise merupakan salah satu peniaga yang menjalankan transaksi di bawah XYZ e-commerce ataupun e-dagang ini. Transaksi macam biasa, jual macam biasa. Yang penting Yana bagi maklumat Yana, maklumat perniagaan Yana, alamat dan sebagainya. Sekali sahaja kemaskini maklumat tersebut, jadi platform XYZ e-commerce ni yang akan mengeluarkan e-invoice kepada semua transaksi penjualan oleh Yana. So tanggungjawab tu telah diberikan kepada XYZ e-commerce tersebut. Maaf mencelah. Adakah apa maklumat yang diberi tu di bawah e-invoice juga atau sekadar maklumat transaksi sahaja? Maklumat untuk membolehkan e-invoice itu dikeluarkan. Contohnya antara maklumat yang perlu dikemaskini, dia perlulah kemaskini nama perniagaan dia, perlu kemaskini nombor registration perniagaan dia, alamat email dia, kemaskini maklumat tersebut sahaja. Dan transaksi sudah pastilah maklumat transaksi apabila dia menjual di platform XYZ e-commerce tadi, maklumat tersebut akan ada. Dan platform ini juga yang akan mengeluarkan e-invoice kepada pihak pembeli Syazli tadi. Kalau kata Syazli memohon untuk mendapatkan e-invoice,
Kalau transaksi Shazli tidak mohon untuk dapatkan e-invoice, so platform ni keluarkan resit seperti biasa. Jadi semua transaksi yang dibuat di e-commerce platform ataupun di e-dagang platform ini tidak perlu lagi dikeluarkan e-invoice oleh penjual. Tapi kalau kata Yana ada jual di platform e-dagang dan Yana pun ada kedai Yana sendiri. So kedai Yana ni nanti perlu mengeluarkan e-invoice ikut garis masa. Dah lain lah pula kan. Yang Betul. untuk e-dagang tu lain Yang e-dagang jangan keluarkan lagi. Kalau tak macam Shazli cakap tadi lah, dia jadi 2 kali transaksi perniagaan yang sama. So mudahkan, tak perlu risau, semua transaksi yang dibuat di platform e-dagang yang akan mengeluarkan e-invoice. Jadi kami ingin memaklumkanlah kepada semua peniaga tersebut, tak kisahlah dia berada di garis masa fasa 1 ke, fasa 2, fasa 3, dia tetap perlu memberikan maklumat kepada platform e-dagang. Jadi semua platform e-dagang punya tanggungjawab untuk mengeluarkan e-invoice. Macam tadi ada sebut, kita dah sembang tentang e-dagang. Baru-baru ni LHDN telah mengeluarkan kenyataan di mana 66,000 peniaga e-dagang rupanya tak mempunyai rekod pelaporan pencukaian. Jadi disebabkan kumpulan ni sebenarnya antara yang mengeluarkan 4 juta e-invoice. So kiranya dengan ada e-invoice ni, LHDN lagi mudah lah nak jejak kumpulan peniaga yang tak buat pelaporan cukai ke bagaimana? Okey, sebenarnya memang LHDN boleh mendapatkan semua maklumat pembayar cukai, tetapi melalui pelaksanaan e-invoice ni seperti yang Shazli telah maklumkan tadi, terdapat pelbagai manfaat. Ini manfaat yang perlu difahami oleh semua peniaga untuk membantu dari segi memperkemaskan operasi perniagaan mereka. Yang tu pentinglah. Dan dari segi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil berkaitan dengan peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan di platform e-dagang ni, sebenarnya maklumat tersebut memang kami adalah, Lembaga Hasil ada. Jadi kita sebenarnya ingin mengingatkan pembayar cukai, mungkin dia bukanlah tidak patuh, dia mungkin berada di threshold yang belum lagi perlu orang kata membayar cukai, dan mungkin peniaga tersebut adalah peniaga yang baru ditubuhkan. Tetapi kami ingin mengingatkan pembayar cukai supaya sentiasa memastikan melaporkan pendapatan yang setepatnya dan sebetulnya apabila sampai masa untuk mengemukakan borang nyata. Sama juga seperti mana kalau dia terdapat keperluan untuk dia membayar bayaran ansuran cukai sebab dia menjalankan perniagaan, untuk dia terus patuhlah. Itu antara maklumat yang kami ada lah. Semua maklumat sebenarnya kami ada. Lembaga Hasil ni kan semua maklumat ada. Tak cuma kita ingatkan pembayar cukai lah untuk terus patuh kepada keperluan perundangan yang telah ditetapkan oleh Jadi untuk para peniaga, tak kisahlah anda untung ke rugi ke, silalah laporkan pencukaian setepatnya. Kita tak kata perlu membayar cukai yang lebih, kita kata perlu membayar cukai dan melaporkan pendapatan yang sebetulnya. Jadi kita dah tahu banyak tentang e-invoice. Mungkin Encik Shazli boleh kira secara mudah lah kalau kata untuk peniaga-peniaga macam pakcik kan, mungkin macam dia tak faham sikit, mungkin formality ke apa, mungkin bahasa mudah tentang e-invoice. Bahasa mudah berkaitan dengan invoice. Invoice ni sebenarnya tak jauh beza pun dengan invoice biasa ataupun resit yang dikeluarkan. Bezanya kalau resit ni dia tak ada maklumat pembeli. Maklumat dia sama, maksudnya dia ada item yang dibeli, ada yang harga dan jumlah yang kena dibayar. Sama seperti e-invoice juga, dia ada maklumat-maklumat tu. Cuma bezanya untuk e-invoice ni, dia tak ada maklumat. Untuk e-invoice dia ada maklumat pembeli tersebut. Kalau tak ada maklumat pembeli, maka tak boleh nak keluarkan e-invoice. So dalam masa yang sama sebenarnya dalam tempoh peralihan ni pun, pakcik-pakcik ni jangan risaulah. Sebab tempoh pelaksanaan awal ni, e-invoice ni perlu dikeluarkan berdasarkan kepada permintaan buat masa ni. Maknanya kalau ada permintaan, pembeli tu akan kemukakan maklumat dia juga kepada penjual. Bukannya kita paksa, kita pergi dekat dia, tarik telinga dan sebagainya, tak ada. Sebenarnya kita tanya dia, cik nak invoice, cik kena kemukakan maklumat kepada saya lah supaya saya boleh keluarkan invoice. Itu yang kita terapkan lah di peringkat pelaksanaan invoice ni. So pembeli kena kemukakan maklumat dia kepada penjual, maka penjual akan keluarkan invoice kepada pembeli. So bezanya tak jauh beza pun antara e-invoice, invoice dan receipt. Cuma invoice ni lebih kepada elektronik. Sebab kita faham
untuk peniaga-peniaga yang berada di luar bandar, di pedalaman kan, especially yang berada di lapangan, maksudnya penjaja, peniaga-peniaga tepi jalan, mereka tidak biasa menggunakan device ataupun electronic equipment lah untuk keluarkan dokumen terus kepada kepada pembeli. Jadi gunalah peluang e-invoice ni untuk mereka digitalkan pentadbiran ataupun operasi perniagaan mereka lah. Untuk LHDN sendiri kan, apa matlamat kalian dalam pelaksanaan e-invoice ni? Maksudnya macam tadi Encik Shazlin ada sebut kalian ada satu matlamat untuk kemudahan bila kita nak melaporkan pencurian, pengguna nak melaporkan pencurian. So adakah boleh bagi gambaran tak bila agak-agaknya para pembayar cukai ni tak perlu dah simpan rekod semua ni? Macam semua dah ada dah dekat dorang tu. Berapa kita nak simpan? Agak-agak bila ada benda tu dan bila? Kalau ikutkan memang setiap negara yang telah melaksanakan e-invoice dia akan bermula secara berfasa dulu. Dia tak adalah belum lagi ada negara yang melaksanakan e-invoice ni yang terus sekaligus, memang secara berfasa. Kita pun tahu terdapat pelbagai cabaran peniaga yang berbeza-beza. Kami pun ada engage sesi libat urus dengan pihak industri, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pembayar cukai. Nak kata masa yang sesuai tu, ini apabila pelaksanaan tu sudah pasti pelaksanaan sepenuhnya lah. Macam analogi lah saya bagi, kalau baby yang baru lahir, dia tak terus berlari, dia merangkak dulu dan sebagainya. Sama juga seperti mana pelaksanaan invoice, ini adalah fasa orang kata memberikan kesedaran, pendidikan, pemahaman bagaimana untuk melaksanakan invoice dan apa manfaat yang peniaga tersebut perolehi. Dia akan nampaklah lambat laun, oh ini memudahkan kita, lebih mudah dari segi buat kerja secara manual yang tiba-tiba salah dan sebagainya. Mudah apabila pelaksanaan ni dibuat secara elektronik, semua di hujung jari dan semakan juga lebih mudah. So orang kata akan sampai masa apabila kerajaan mengubah polisi di mana perlu ada e-invoice. So pada masa tersebut jugalah kerajaan akan tengok semula dari segi tempoh masa penyimpanan rekod. Sekarang ni kami mengingatkan pembayar cukai lah, masih lagi perlu menyimpan rekod mengikut perundangan sedia ada. Tetapi ini adalah satu perkara yang kita akan lihat dari semasa ke semasa apabila pelaksanaan ni telah diterima oleh semua rakyat Malaysia. So jadi simpanlah juga resit tu. Kita masih lagi baru lagi Dr. Cik Shazlin. Kita dah faham banyak benda tentang invoice. Sedar tak sedar kita dah kat penghujung dah kita punya podcast ni. Jadi soalan terakhir saya, apa saluran, apa platform yang boleh jadi rujukan untuk semua pembaca Amaz, penonton Amaz dekat luar sana? Okay, I think yang ni mudah lah So kita ada satu laman rasmi e-invoice, kita panggil microsite e-invoice. So semua pembayar cukai, semua rakyat Malaysia boleh akses kepada laman mikro e-invoice itu sendiri, www.hasil.gov.my. akan ada tab e-invoice, klik kepada tab e-invoice tersebut, buatlah favourite. Semua maklumat yang kita muat naik, termasuklah garis panduan, kita ada FAQ, garis panduan spesifik kepada pembayar cukai yang menggunakan API teknologi pun kita ada panggil software development kits yang kita muat naik, dan semua pengumuman terkini kita akan upload ataupun muat naik kepada laman mikro e-invoice itu sendiri. Semua komunikasi dan juga dari segi macam mana nak menggunakan portal My Invoice tu secara orang kata step by step pun ada di dalam laman mikro e-invoice tu sendiri. Ini yang salah satu daripada sumber, tetapi dalam masa yang sama kita juga ada menyediakan meja bantuan. Kita panggil help desk. So pembayar cukai boleh menghubungi talian kita, dia 24 hours lah, 8682 8000. So boleh call je bila-bila masa. Kita ada juga live chat dan kita ada sediakan juga email rasmi myinvoice@hasil.gov.my. Yang ni nanti boleh akses untuk dapatkan sebarang pertanyaan, sebarang isu spesifik kepada pembayar cukai tersebut. So boleh akses kepada kita punya help desk lah.
Dan selain daripada tu, Syazli, Yana, kita pun di Lembaga Hasil ada sediakan juga bantuan di setiap negeri. Kita akan ada kaunter khas e-invoice yang mana pembayar cukai semua boleh access. Kalau kata tak naklah pergi dekat help desk ni, ni bercakap dengan komputer dan sebagainya, boleh terus pergi ke semua pejabat LHCN di seluruh negeri Malaysia untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan pelaksanaan e-invoice. Kami mengalu-alukanlah semua untuk menghubungi Lembaga Hasil untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan e-invoice ini. Maknanya banyak saluran, banyak pendekatan yang boleh semua pihak pembayar cukai gunakan untuk lebih memahami apa itu e-invoice. Jadi saya kira itu saja podcast kali ini. Terima kasih Dr. Rashidah, Encik Shazli bersama kita. Kita jumpa lagi di episod akan datang.